Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari sedang pendengar Radio Ma'had Tazkiyah Al-Islamiyah, di petang yang berbahagia ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Awam Muhammad selaku guru Ma'had Tazkiyah Islamiyah yang diberi peluang untuk memenuhkan ruangan di petang ini dalam ruangan cumung doa ataupun bahasa kata saat tadarru', saat berdoa, daripada jam pukul 6 petang hingga sampai pada pukul 6.20 petang. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau kita nak kata masa untuk kita nak berdoa, sekadar 20 minit ni berdoa sehari semalam terhadap Allah SWT memang tak cukup. Tapi taklah untuk kecek haning ni 20 minit sepetang supaya sama-sama kita berkecek, sama kita berbuat tentang nak ihya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sini doa-doa ni adalah minta kepada dia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak sehari 24 jam kita nak minta kepada Allah, nak guna masa untuk nak minta sesuatu perkara kepada Allah SWT kadar per minit, saya kata tak cukup. Bahkan setiap masa, setiap ketika nak minta gapo, kita minta terus kepada Allah SWT. Bagaimana kata Allah SWT, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza sa'alaka ibadi, apabila tanya akan dikaya Muhammad oleh hamba-hamba aku, teteh aku ni, katalah pada mereka, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Aku dekat dengan mereka. Alhamdulillah, kalau kita renung, sungguh-sungguh renung kepada ayat ni, kita sangat-sangat tertarik di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri, dia royak sendiri, fa inni qarib, aku dekat dengan dia. Aku dekat dia.
Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah akan terima permintaan hamba-hamba dia bila dia minta. Kalau kita minta kata rapat. Rapat sini bukan rapat buah padan. Kalau kita saing rapat tu dah. Duk sekali semua. Saing. Dah. Rapat al-ilm. Di mana saja Allah SWT kita berada, Allah SWT sentiasa terima. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Oleh demikian, sebagai umat Islam yang sempurna iman, apabila nak minta satu perkara, dia minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dah royak ayat Quran. Tetapnya dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba dia. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia royak kata aku dekat dengan dia. Itu Allah. Takdir orang besar-besar misalnya. Pakak besar-besar, pakak puah kat apa. Puah ayat orang tu. Aku dekat dia tu. Aku baik dia tu. Aku mana terasa. Aku mana terasa. Goyak dia, aku apa dia. Aku sayang dia. Terasa gitu. Ni Allah Subhanahu wa taala sendiri, pencipta kita, pembuat kita, yang menjadi kita kun fayakun. Bukan setakat dia buat, dia beri rezeki kepada kita pula. Beri rezeki kepada kita, pera kita. Alhamdulillah, siapa hari ni, siapa pula satu puasa yang 1447 pada tahun. Panjangnya umur kita dan peluang kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah SWT mundut mana saja pun. Mundut mana saja. Ini kita yakin dan kita nyata bahawa ayat ni adalah Allah SWT sendiri menerangkan bahawa dia dekat dengan kita. Kita nak minta dia terus. Terus mengelik pun lagi. Ada mengelik dah. Dia terus. Dia adalah orang istijabatul doa. Terima doa. Banyak mana pun. Cuma masa terima selalu ke, atau tangguh ke, atau bila ke, itu mungkin kita tengok pada halah kita, keadaan kita. Kita ni orang baik mana? Orang pasang mana? Kita nak khabar atas kita. Kita nak orang santai sebuat, saya junjuh dia suruh ke? Kau tak kau tu? Kau tak kau tu? Wak atik, dak atik. Tinggal atik. Wak kau tekah. Macam Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-shiyam. Puasa dak? Ni dia. Nos atik. Nos suruh tengok ketua atik. Yang jadi apa ni? Buat pengambil tak becek. Nampak orang saja, kita tak apa. Sudah kita atik tengok.
Aku ni buat tak turut dak perintah Allah Subhanahu taala. Ni. Maka datangnya Ramadan seperti ini, dia kata Allah SWT beri peluang besar, beri peluang hidup dah kita, beri nikmat pada kita, jaga kita, beri sihat kita semua ni, alhamdulillah. Dan buka fursah baru, buka peluang baru untuk kita usaha cari lagi untuk kita seni dunia dan akhirat. Karena kita dunia adalah sementara waktu. Berhadi kita ni nak dah ke masa depan kita tak tahu. Sebab tu kita ada sini dah, masa ni dah, boleh puasa ni dah, kita buat sepenuh-penuhnya. Seolah-olah puasa ni adalah puasa terakhir bagi aku. Ni dia. Boleh jadi gitu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang besar pada kita. Hak sunat boleh fardu sebagai fardu, wa fardu boleh 7 kali ganda, wa haji boleh puasa, wa umrah boleh puasa, sama dengan kita buat haji, pahala haji. Sama atau pahalanya sama dengan kita haji, wa haji bersama Rasulullah. Gitu. Ini adalah peluang besar bagi kita. Kalau kita tak rebut peluang ni, maka kita rugi. Bulan ni ada satu kita kata Tuhan raya kata dia dekat dengan kita. Dia rapik dengan kita. Dia apa yang kita nak minta apa, minta dia. Dia raya sendiri. Suruh Nabi ajak kita. Siapa hamba dia? Dan kita paham juga, dia kata al-hasu 'ala du'a. Dalam ayat ni juga diwi galak gas supaya kita berdoa. Lepas tu kita berdoa kepada Allah SWT. Khahnya dua cepak dalam bulan Ramadan. Seperti ini. Hak saat ni ngajak kata hak sunat seorang fardu, hak fardu 7 kali ganda, itu hak hari biasa dalam bulan Ramadan. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang dari kita kena dalam kita buat ibadat, dalam kita berdoa, ia dah jatuh dalam malam Lailatul Qadar. Hak ni berapa kali ganda? Berapa kali ganda pula? Saat ni hak sunat dia pahala hak fardu. Hak fardu dapat syurga ganda. Hak ni khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Lebih baik pada 1000 bulan. Jadi kalaulah kita yakin betul-betul, kita tak saya tinggal masa. Kita tak saya kita belanja sedekah dan dalam bulan Ramadan seperti ini. Kerana dapat berganda-ganda pahala. Hak ni lah kita nak bawa pergi ke alam akhirat nanti. Hak ni lah kita nak belanja di akhirat nanti. Nak belanja duit tak dari akhirat. Belanja dengan pahala. Apa dia pahala banyak, orang tu seni. Hak cerak gitu. Duit banyak dunia, seni dunia. Kita kata. Pergi usah pada. Beli boleh beli hebat dunia. Dengan duit. Digital sebagainya, duit, muhimnya duit. Tapi akhirat benda ni tak laku. Beli dengan pahala. Pergi banyak pahala. Saya berdoa khahnya seperti Ramadan. Kita ada umur lagi seperti Ramadan ni. Kita usaha. Semoga Allah SWT jahat siapa ke umur kita di bulan di Lailatul Qadar.
Yang kata khairun min alfi syahr. Satu lagi doa ni, ada satu hadis Nabi SAW, walaupun hadis tak sampai martabat sahih, tapi artinya sangat-sangat bagus. Banyak betul dengan hadis dan Al-Quran. Hadis berbunyi, ni'ma silahul mu'min as-sabr wa du'a. Ni'ma silahul mu'min as-sabr wa du'a. Kata dia, sebaik-baik, semolek-molek senjata bagi mukmin adalah sabar dengan doa. Adalah sabar dengan doa. Sini doa ni di tiap-tiap dengan silah. Kita pasti tengok askar ke apa dia kan, ada pinggir dia silah dia tu. Silah dia tu. Gina duduk pinggir sokmo. Itu dia senjata. Itu dia silah. Apa dia pinggir sokmo? Mana kata, bila ada panha, bila ada masalah, dia boleh guna selalu dah. Tarik main guna selalu dah. Seolah-olah begitu. Kita doa ada dalam kita. Sabar ada dalam kita. Sabar ni adalah benting untuk pongkan benda painai. Pongkan arung kita, pongkan nafsu kita. Doa ni adalah untuk kita berhubung dengan Allah SWT. Maka dua-dua ni tak boleh nak cerah tangga. Dua-dua ni lah tangga untuk kita mencapai kejayaan. Sama di dunia dan di akhirat. Maka nampaknya masa pun sudah berakhir. Sekali lagi saya ingin berseru, ambillah peluang keamasan ini untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Kalau kita ada kesalahan dengan Allah SWT, maka mintalah keampunan daripada Allah SWT dan berdoalah semoga kita hidup berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Maka takkanlah sekiranya ada salah dan silap, kata orang tua, alah gigi dengan lidah lagi ada tergigit, maka saya banyak-banyaklah memohon kemaafan. Takkanlah dulu. Semua kita berjumpa lagi kalau dilanjutkan umur oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.